Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ni aku nak share video kipas KDK. Kita nak tukar bearing. Okay, ni bearing aku nak tukar. Okay, kedua bearing ni dia ada di sebelah atas, satu lagi di sebelah bawah. Okay, saya akan bagi tahu nombor untuk bearing ni. Okay, model ini dan yang lebih kurang sama dengan dia dah. Okay, ini aku dah buka dah yang atas ni. Sebelah bawah ni aku dah buka. Okay, kita akan mula di sebelah bawah dulu. Okay, di sebelah bawah kita akan buka cover yang ni. Okay, dia ada skru tepi tu, ada dua, ada satu lagi sebelah sana. Okay, kita buka dulu skru ni. Jadi ini kita perlukan screwdriver Phillips lah. Okay, kita buka dulu skru ni. Okay, yang ni aku dah buka satu. Okay, kita buka satu lagi. Okay, aku dah buka yang kedua. Okay, kemudian dah buka dua tu, kita boleh tarik dan keluarkan ya. Okay, yang kotor-kotor nanti kita akan bersih. Okay, letak tepi dulu. Okay, yang ni sebenarnya dia ada konektor dia ni, tapi aku ambil kipas ni di rumah yang aku bagi sewa. Dan penyewa tu dia dah panggil orang lain itu. Dan dia dah bypass lah sebenarnya. Jadi bypass dengan kapasitor 2 mikro ni. Tapi kali ni aku tukar board yang asal balik. Ini konektor ni aku cari dulu, kalau tak ada aku akan solder terus. Tengok macam mana. Okey, dah keluarkan ini, kita keluarkan ini. Okey, keluarkan ni dia tak ada skru. Dia clip. Okey, tengok dia ada clip 1 2 3 4 5. Ini susah aku nak tunjuk dalam video, aku tak ada stand ni video ni. Okey, aku nampak clip dia ada sini 1 2 3 4 5. Okey, yang ni kita perlukan skru yang rata tu lah, ataupun test pen Okey, test pen kalau kita tarik macam ni kita tak boleh. Okey, nampak dia clip. Okey, kita buka dulu satu, kita tarik dan itulah. Okey, aku buka dulu. Okey, yang ni aku dah cungkir gunakan screwdriver rata ni. Cungkir dia bagi dia naik atas tu. Nampak dia dah naik ke atas. Okey, kemudian buat yang kedua. Mungkin di sebelah sini dia akan masuk balik, kita cuba dulu. Okey, set screwdriver macam ni. Dan tarik, sebelah sini pun tarik. Kalau ada dua screwdriver lagi ni lah. Okey, jangan paksa. Okey, aku sebab guna dua tangan lah, kita dicungkir, kemudian kita tarik je ni. Ni aku pakai sebelah tangan jadi agak susah. Okey, dia dah naik ke atas. Kita cungkir sebelah kita tarik ni. Okey, sambil kita tarik ni. Okey, kita pusing ni pula. Okey, dua dah terbuka. Kalau tengok ni, dua dah terbuka ni. Okey, kita buka dua. Cuba sikit lagi ni. Dia tak susah sebenarnya ni, tapi perlukan dua tangan. Tak boleh buat lah, sebelah susah. Okey, aku dah buka ni. Dah tarik keluar ni. Okey, tak tepi dulu. Okey, ada bearing sebelah bawah ni. Jadi kita buka dulu di bahagian atas. Okey, dah settle bahagian bawah. Sekarang ni kita buka di bahagian atas. Okay, untuk bahagian atas ni kita kena keluarkan yang ni. Jadi
akan ada banyak proses ni lah. Okey, yang pertama kita keluarkan ni dulu. Ni. Kita buka skru ni. Ada kabel tie ni kita potong lah. Okey, buka skru ni. Okey, buka dia punya safety pin ni. Okey, buka safety pin. Okey, kemudian buka ini. Okey, guna spana hidup ataupun spana berapa ni? 12. Okey. Okey, kita buka ni. Letak tepi dulu. Okey, kita boleh buka yang ni. Yang ni atas. Kita buka lah. Okey, yang ni okey, kita buka je. Yang ni kita tak perlu tak perlu sebenarnya. Kabel ni tak perlu. Kita boleh tarik klip yang ni, kita tarik ya. Live. Dan juga neutral. Okay, kita keluarkan sepatang yang ni lah. Ni kita buka yang ni pula. Okey, yang ni sama. Ada pin safety dan buka skru ni. Okey, perhatikan kedudukan safety switch dia. Ada safety switch ni. Ini akan menghadap ke safety switch. Okey, buka dulu ni. Okey, dah buka dah. Bawah ni letak tepi dulu. Okey, perhatikan kedudukan yang ni safety switch. Okey, ini kabel-kabel semua tak payah buka. Okey, kita tak payah keluar semua kabel ni. Okey, dia dah buat klip ni, jadi kita mudah kita keluarkan. Okey, letak tepi dulu. Okey, seterusnya dia jadi macam ni. Kemudian dekat sini ada safety cable. Kita buka dulu safety cable ni. Okey, untuk safety cable ni kena ingat okey, dia macam ni. Maksudnya kalau kita nak pasang ni, kita pasang screwdriver ni, kita kena reverse balik lah. Yang kita buka ni, kita pasang ni kita akan reverse. Okey, kalau kita pasang yang ni dulu nanti kita lupa yang ni, kena buka balik. Okey, kita dah pasang skru semua nanti. Tengok safety cable dah tertinggal ni. Okey, sebab aku dah kena dah sebelum ni. Okey, tak tepi ni. Okey, aku dah buka safety cable ni. Okey, skru dia macam ni ya. Okey, yang ni dipakai sarung macam ni. Okey, ada kabel tie, kita potong dulu kabel tie. Okey, untuk live ni pakai sini aku potong lah. Aku akan sambung lah. Ya, aku tak pakai yang ni. Okey, kemudian konektor ni kita perlu buka lah. Okey. Dan kita perlu buka dua skru ni, satu sini dan sebelah sini. Okey, aku buka dulu. Okey, aku dah buka dua skru ni. Okey, dah boleh gerak. Okey, untuk buka ni, kita boleh angkat ni, dia akan sangkut di kabel ni. Nampak dia sangkut di kabel. Jadi macam mana nak buat? Kabel ni kita kena masukkan dalam lubang ni. Okey, kita kena sembunyikan dalam lubang ni. Okey, masukkan semua dalam tu. Okey, masukkan dalam lubang tu dan baru tarik. Baru boleh keluarkan ni.
Okey. Ni kena ada kat lubang ni. Okey, akan nampaklah bearing sebelah bawah ni. Jadi kita keluarkan dulu bearing yang sebelah atas, baru kita keluarkan bearing yang sebelah bawah. Okey.